Kenapa kosong? Bila cuti sekolah, saya tak rindu apa-apa pun. Baguslah kau ni, Mak Anak Miss Sally. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Untuk memohon maaf pada Upin dan Ipin. Fizi tak sengaja tersalah cakap hari tu. Lepas kena cubit dengan Mak Fizi dah insaf. Jadi Upin dan Ipin cucu kesayangan opah lah ya? Iyalah cikgu. Upin Ipin kan anak yatim piatu. Mana ada mak apa yang nak sayang diorang? Nak pakai kat mana? Korang bukannya ada rambut. Botak. Ken, lepas ni kita beraya ke rumah Pak Mael dengan Tok Dalang nak tak? Nak. Tapi kan, tahun lepas Pak Mai kasih 20 sen je. Tak puasa. Aku puasa setengah hari je. Aku tengah tolong mak aku ni. Kemas rumah. Rajinnya kau. Terpaksa. Aku nak raya juga. Mak aku tak belikan aku baju raya. Ini kau punya